Aku seronok Syut. Kalau aku datang tempat ni cakap kau, dia rasa macam syurga lah. Rasa macam tak nak balik lah. Sama lah, aku pun sama lah Man. Tu pasal sama-sama apa lagi. Tunggu ke jom lah. Ya gimana, kereta pun tak boleh start ni. Tak boleh start? Ya, tak boleh start, bateri kong. Bateri kong. Alah, biasa tu bateri kong. Ai, takkan macam tu je. Kenapa? Telefon lah bateriku ke? Telefon bateriku? Bateriku Kau ada duit ke? Ada. Ingat tak ada duit. Aku tahu kau banyak duit. Gaji RM10,000 macam tak ada. Halo bang. Bang, jual bateri bang Bang, bateri kong lah bang. Kat mana? Saya hantar location bang. Bunyi macam mana? Start tadi bunyi tat kan? Macam tu bang. Bateri kong. Kena tukar baru. Bajet berapa bang? Bajet? Boleh. Okey. Datang bang. Saya hantar location Baik doh. Alang kau ni. Bateri mati je pun. Benda boleh tukar. Muka dah macam mati bini dah. Relax ni Man. Bateri tak ada ni. Apa? Kejap lagi dia datang. Kau relax je. Okey, relax. Tu dia. Cantik bang. Mantap bang. Bang. Boleh saya bantu lah? Bang, bateri bang. Problem bang. Aduh. Pakai 3 tahun dah kong ni. Mana ni bang? Betul launching kan bang? Boleh bang. Kita cek dulu lah. Tolong sekarang. Okey bang, macam mana bateri bang? Bateri memang kena tukar lah bang. Dah patut ditukar bang? Ya betul bang. So nak pakai bateri apa bang? Pakai bateri Astra bang. Astra boleh? Produk daripada bateriku lah. Ya bang, inilah baterinya Astra. Astra bang Okey bang, terima kasih bang. Okey baik. Selesaikan masalah saya ni. Okey Mudah bang. betul kerja sekarang Ya betul. Sebenarnya dekat My Bateriku ni, jika terdapat background di mana-mana, bateriku berada di seluruh Malaysia. Jadi tak perlu risau. Call je bateriku terus sampai. Tak kisahlah masalah bateri ke, masalah minyak ke, tayar pecah ke, bateriku tetap datang untuk membantu setiap masa. Jika ada masalah, telefon lah Bateriku.